takkan terbongkar, kebenaran hanya tunggu masa. Mikael? 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 Mikael, sedar! Ya, kenapa? Ish, kau ni kan Mikael, kau ni mamai lah. Kau ni kenapa? Lagi tadi kau termenung, kau pandang apa, ha? Tak ada apa-apalah. Oh ya, tadi kau suruh aku pergi beli air kan? Okey, aku pergi beli tau. Okey, kejap Tunggu kejap. Aku pergi beli. Sekejap aja. Mikael ni dah kenapa? Mamai apa dia ni? Aduh, hai. Mikael. Akhirnya sampai juga. Aduh, haus betul aku. Aku kena cepat ni. Aku kena pergi beli air Rezo. Takut tunggu lama pula. Aduh. Kita berjalan bersama mimpi dan harapan, namun masa tak berhenti, luka lama kian berduri. 4 tahun kita diam, rasa itu masih terpendam. Bila bertemu kita masih yang sama. Aduh. Bang, sorry bang, minta maaf bang. Saya tak sengaja terlanggar tadi. Aduh, minta maaf bang. Aduh. Oh, tak apa. Aduh, serius bang. Saya memang betul-betul minta maaf tadi. Memang saya jalan tadi, memang saya tak sengaja langsung saya nak tersinggung dengan abang tadi masa berjalan. Jadi saya betul-betul minta maaf tadi. Tak apa, saya okey je. Hati-hati jalan malam-malam macam ni. Kakak, kalau macam tu saya izin pergi dululah. Dia tertinggal IC dia. Oh, Mikael rupanya. Tak apa, aku akan cari tahu kenapa budak ni rapat sangat dengan Zo. Alamak, aduh, hai. Ish, time macam gini lah juga nak blackout. Geram betul aku dah dengan rumah ni.
Aku dah malas nak betulkan kotak dekat belakang tu. Aduh, tak mau masal ye. Alamak, kenapa rumah ni gelap sangat? Aduh, air mata aku dah tak nampak. Erzo! 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 Kau kat mana ni? Aduh, dia kat mana ni? Eh? Jangan cakap kalau belakang aku ni ada... Alah, hai Mikael. Sorry Mikael, aku tak sengaja. Aku tadi tengah betulkan switch kat belakang rumah tu sebenarnya. Aduh. Aduh, sakit perut aku lah. Bodoh lah kau ni Erzo. Kau tahu tak, nyaris saja jantung aku jatuh tahu tadi. Untung aku tak pengsan sebab kau. Bodoh lah kau. Kau tak tahu jantung aku ni tak kuat kan. Suka sangat buat macam itu kat orang. Bodoh lah kau ni Erzo. Sorry lah Mikael. Mana aku tahu kau ada dekat dalam rumah. Aku tak tahu kau ada kat dalam rumah pun tadi masa aku tengah nak betulkan kotak elektrik kat belakang tu. Maaf lah, bukannya aku sengaja tak nampak engkau. Aduh, sian. Kau punya pasal lah. Kau ni dah tahu jantung aku ni kan tak kuat. Lepas tu kau buat aku macam gitu. Kau nak aku masuk hospital ke lah? Ikut macam berkabut. Kau jangan. Sisi 44 malaikat jauh kalah. Perangai macam gitu. Geram aku kalau aku dapat tumbuk muka kau lama-lama. Dah lama aku tumbuk kau pakai kuali. Kau tahu tak? By the way kan Erzo, ni air kau ni nak ambil ni. Lepas ni jangan harap lah aku nak belikan lagi air untuk engkau ya. Terima kasih lah sahabat. Sorry tadi aku terkejutkan kau tadi. By the way kan Erzo, aku nak tanya kau satu benda boleh tak? Boleh, tanya je lah. Apa dia? Janji kau jangan marah aku tau. Hai, kau ni cakap je lah. Takkan aku nak marah kau. Kau tak bagi tahu apa-apa benda pun sebenarnya. Cakap je, apa dia? Tadi kau ada marah aku ke? Aku? Aku marah kau? Aku rasa aku tak ada marah kau tadi pun. Tapi tadi aku rasa macam kau nak buat sesuatu yang something like yang sepatutnya kau tak patut buat kat aku. Kau ni, cuba kau ingat betul-betul kenapa jadi macam gitu. Ya Allah, budak ni sekarang. Belayang ke mana tu, bangun. La ilaha illallah, budak ni sekarang kalau kena aku nanti sekarang tak mau masal. Mikael, bangun bangun. Ya Allah, budak ni.
Jadi macam mana Mikael? Kau ingat tak apa yang berlaku sebenarnya? Lah, betul lah. Aku ingat aku tadi termenung. Sorry lah. Hai, kau ni kan Mikael boleh risaukan aku tau. Hei, pantang kawan. Mikael. Mikael, macam sedar something. Tapi tak apa, aku akan terus buat Ezo percaya kat aku. Biar mereka terperangkap dalam rancangan aku dan lemas dalam misteri yang aku cipta sendiri. Alhamdulillah. Akhirnya aku sembuh juga. Terima kasih ya Allah. Tapi aku kena cakap lah dengan diorang kalau aku nak pindah jauh daripada sini. Tapi macam mana dengan rumah aku Tak apalah, aku kena bincang dengan Mikael dulu ni. Ini dia. Okay, aku kena call Mikael dulu. Lepas tu bincang pasal rumah. Dia sibuk tak Kejap. Halo, kenapa tu? Hello, Mikael lah. Aku dah keluar hospital weh. Serius lah? Kau dah keluar hospital? Alhamdulillah. Baguslah tu. Kenapa call aku ni? Tadilah aku nak cakap kejap. Kalau boleh masa ni mungkin aku nak pindah rumah lah. Kau rasa kau nak ke? Oh, kau nak pindah rumah. Nantilah kita bincang kat rumah nanti sama-sama, okey? Tapi kan sorry lah. Aku hari tu tak sempat nak jenguk engkau. Jadi tu yang aku rasa macam madu, Macam tu lah. Sorry tau. Tak apalah, aku tak kisahlah. Lagipun sebenarnya aku dah beli dah rumah baru tu. Masa aku kat hospital tadi, dah lebih kurang macam masa aku nak register keluar tu, aku dah beli dah rumah barunya. Kiranya tinggal aku ni macam ambil kunci rumah, lepas tu dah aku terus pergi aja. Macam tu. Kiranya macam tu lah. Dan that's why nanti kalau kita dah sampai rumah baru nanti, kalau aku dah sampai rumah baru nanti, aku akan khabar kat kau, okey? Aku akan call kau balik, okey? Lepas tu nanti kalau boleh nanti semua barang yang ada kat rumah lama aku tu aku nak pindah balik ke rumah baru. Maksudnya dari barang lama yang ada kat rumah tu aku nak bawa ke rumah baru. Nanti kau bantu-bantulah dengan si Erzo tu sekali lah. Korang berdua, Mikael dengan Erzo, korang berdua bantu aku nanti, okey? Macam tu. Boleh? Boleh aja. Jangan risau. Nanti kita orang berdua bantu kau. Nanti kalau kau dah sampai kat rumah baru kau, nanti bagi tahu aku tau. Roger aku. Okey lah, bye. Berkabut.
ikut cara biasa, confirm lah tak jadi. So, aku kena tukar plan. Hai, susah ni. Aku kena call juga si Elzo. Ya, kenapa? Elzo, aku ada plan baru. Kau rasa okey tak kalau kita buat dia jatuh masa dekat tangga? Aku rasa aku patut bincang dululah. Jadilah, kalau aku dapat jumpa kau nanti, aku bincang dengan kau lah. Okay, bye. Lembek. Bila masa nak jalan plan macam ni? Erzo, Apa dia? tadi siapa yang call kau tadi, Erzo? Oh, itu member aku je. Tak ada apa-apalah. Kau tak payahlah nak cari tahu sangat. Oh, tak ada apa-apa Awet. Kepala otak engkau. Jaga sikit mulut kau elok-elok Itu member aku aja. Weh, sakit lah. Kau ni cepat sangat lah kah marah. Kau ni. Memang, biarkan aja. Biarkan. Biar kau tahu rasa langit tinggi ke rendah. Padan muka kau. Wang Hajo punya kawan. Apa? Apa kau cakap? Ulang balik. Tak ada apa-apa. Ubat ni Elzo ada sakit ke? Kenapa aku tak tahu apa-apa pasal ni? Kejap, ubat ni kan? Dulu kita berjalan